6B, we are at the market where there is a bunch of bananas set on a spring. So, bayangkan awak ada spring untuk gantung bananas. Given the force constant is just another name for spring constant K. The unit is in Newton meter negative 1. Tapi kalau dia bagi dalam Newton centimeter negative 1, for example, you have to convert. And they oscillate in simple harmonic motion with an amplitude of 20 centimeters. So, amplitude is A, and this is still simple harmonic motion. Okay, the maximum speed of the bananas bila dia oscillate adalah 0.4 meter per second. Question 1, dia minta awak cari period of oscillation. Period boleh cari dari mana? Selalunya kita akan cari period from omega, iaitu omega equal to 2 pi over t. Tapi sekarang kita tak ada omega, so kita kena fikirlah cara untuk mendapatkan omega daripada soalan ni. So kita dah ada Vmax. By now, awak dah kena ingat cara untuk cari Vmax. Formula dia tak bagi tapi actually Vmax comes from equation of velocity for simple harmonic motion A omega cos omega t, where V will be maximum when cos omega t is equal to 1. Jadi sebenarnya awak tak perlu hafal pun equation Vmax. Awak tengok je equation ni dekat list of formula. Dan awak ingat kalau Vmax adalah A omega sahaja. Sama juga dengan Amax. Tengok equation of A, negative A omega square sin omega t. A will be maximum when sin omega t is equal to 1. So, A maximum is equal to A omega square sahaja. Sekarang ni basically awak boleh cari omega daripada Vmax lah. A omega, Vmax is 0.4. Amplitude awak mesti dalam meter sebab awak punya Vmax dalam meter per second. So, 0.2 times by omega. So, omega will be equal to 2 radian per second. You can calculate the period using 2 pi divided by omega. Awak akan dapat 3.142 second. 1 mark for substitution to calculate omega and 1 mark for final answer with unit. Question 2, dia nak weight of the bananas. First, awak tulis dulu, weight is W. Saya rasa masalah awak adalah awak jenis tak nak menulis. Baru fikir je dalam kepala. Tapi kita kena tulis supaya kita nampak idea kita. So, saya nak weight. Weight adalah satu force and awak boleh kira weight using mg. Cuma masalah sekarang kita tak ada mass. Jadi kita kena fikir cara nak dapatkan mass. Ini adalah soalan spring. Kalau spring, and then tadi awak ada period of the spring, T, daripada soalan 1, awak sebenarnya boleh kaitkan period of the spring with mass. Using period of spring equal to 2 pi square root m over k. Sebab itulah awak kena go through list of formula tu. Tengok betul-betul setiap formula tu adalah formula apa. We have the period which is 3.142, 2 pi, a mass, and k. And then from here, we will get the mass equal to 4 kg. Boleh kira weight. Kan je. The weight will be 39.24 Newton. This one, 1 mark for substitution to calculate the mass, 1 mark for substitution to calculate the weight, and 1 mark for final answer with unit.